ada di sini. Suara kita bersatu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami Budak Klang. Hey, kami Budak Klang. Hey, kami Budak Klang. Alright, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi ke the latest episode of Podcast Budak Klang. Episod kali ini masih lagi dibawakan oleh Imtiaz KMU Rakan Takaful anda. Alright, so Imtiaz KMU menawarkan peluang pekerjaan kepada anda semua. Sama ada anda ingin membuat secara part-time ataupun boleh terus kepada full-time. Okay, so kalau part-time still boleh dapat income sampai RM5,000. Okay, Part-time RM5,000 kalau full-time boleh dapat setinggi yang berapa gaji you sekarang. Kita boleh bayar 150% daripada tu. So kalau macam gaji RM10,000 kita boleh bayar RM15,000 macam tu lah. Kita counter offer. Itu yang kita bagilah. So boleh contact Imtiaz KMU punya social media. Kita ada dekat Facebook, kita ada IG, kita ada TikTok lah. So boleh contact dengan diorang and then cakap lah, saya nak kerja. Saya nak buat secara part time, saya nak buat secara full time, no problem. Right? Oh, jangan takut yang kalau korang rasa ini scam, tak ada scammer yang berani tunjuk muka. Tiap-tiap minggu tunjuk muka, cakap benda yang Minggu sama. 2 kali weh. Minggu 2 kali. So kalau katalah nanti korang dah join, kau rasa benda ni scam, jangan takut. Korang ada video ni, korang kata nak cakap kita menipu apa, kita every week kita ada kat sini. Tapi tak apa, sebelum korang sign, korang tengok kontrak dulu. Tengok kontrak lah. Kita semua on paper. Takkan terus nak masuk je. Kita bukan bisnes kacang putih. Kacang putih pun ada kontrak sekarang. Yes. Sekarang ni aku rasa yang buat kacang putih tu pun, dia kalau nak buat kontrak ni boleh buat dengan secara profesional. Betul? Sebab dalam masa yang sekejap je. Kata aku dengan Ken nak deal, okey kita buat bisnes jual kacang putih tapi kita nak agreement, takut kena tipu. Sebab Nas keluar duit RM10,000, aku keluar duit RM8,000, tak sama kan? Tak boleh. So boleh jalan kan. Tapi kena ada kontrak Tapi katalah aku ni memang orang yang tak ada knowledge, orang katalah orang betul-betul orang kampung, tapi tiba-tiba aku ni kontrak ni profesional. Disebabkan aku ada sahabat baik aku sekarang. Aku tu sahabat ramai yang dah bersahabat dengan dia. Ramai yang dah bersahabat. Aku dah tukar aku punya dekat aku punya social media, dekat FB aku dah tukar dah. Friends with dia. Aku dah letak nama dia sebagai friends kan. So this week kita nak berborak pasal satu benda yang agak trending juga. Sebelum raya hari tu dia dah ada sebenarnya. In fact dia dah lama tak lama lah, tapi makan tahun lah. Makan tahun dah lama, dan ramai juga yang dah gunakan benda tu. Tapi bila raya hari tu, bila 1 Syawal hari tu, berdentum-dentum pasal benda ni, penggunaan ChatGPT. So this week kita nak bincang. Itulah kawan baik kita orang sekarang. Kawan baik kita orang. Dan dia bukan kawan baik saja, dan dia pun alhamdulillah kita dah lantik sebagai kita punya admin, sebagai content creator kita, designer kita pun dia dah pegang jawatan designer. Content creator dia content creator dia kurang lagi sebab tadi kita tanya dia punya hasil agak belum memerasakan. Ni apa, copywriting semua dia boleh buat. So kita nak berborak pasal penggunaan ChatGPT, ataupun kita nak borak pasal ChatGPT itself lah. Okay. Sebab Nas sekarang dia dah menjadi subscriber yang premium. So agak lebat juga dia. Okay. Ceritanya aku memang mulanya kita gunakan yang free. Kau pun guna free. Aku guna masa sampai sekarang aku free. Dan bila free tu kita tahu dia ada certain limited, tapi dulu kita okey, tapi bila dia hari raya lah, kita cakap pasal hari raya itu, penggunaan tu dah so traffic tu dah start crash. Betul crash. Aku bukan nak buat APP, aku masa tu nak buat kerja kan. Dah crash ni, aku tak boleh ni kan.
So aku pun tengok dia punya harga walaupun agak keras. Walaupun agak Aku dengar keras betul. Keras betul dia punya harga. So tapi biar aku fikir-fikir balik, dia banyak membantu. Dia banyak boleh skip aku punya kerja yang aku perlu masa dalam 2-3 jam. Ya. Dia boleh tolong aku untuk settlekan dalam masa seminit. So aku rasa pernah ada seorang sahabat atau merangkap pelanggan yang aku jaga polisi dia. Dia kata kalau kau nak cepat, kau memang kena keluar duit. Time is money bro. Masa itu emas. So kau nak masa yang banyak, kau memang kena spend. So aku decide untuk spend kat ChatGPT. Dan kita nak cerita ChatGPT ni, aku tak tahulah. Aku dah macam rasa kagum sangat dengan ChatGPT. Dia sebab dia dia link dengan banyak app. Dia link dengan banyak app. So apa yang kita nak dia boleh bagi tau. Dia tolong. Dia tolong. Kalau tengok episod lepas aku dah cakap yang aku terjebak dengan Ghibli tu kan. Aku guna benda tu je lah. Ya, dia pakai ChatGPT memang request tu ChatGPT. Tapi design Ghibli tu Ghibli aku tak sure lah. Ghibli whatever nama dia, aku tak boleh nak sebut lagi, tak reti. Sebenarnya yang buat bukan ChatGPT tu sendiri. So yang aku faham, kalau ada yang lebih pakar pasal benda ni, bahagian IT ke, bahagian design yang lebih pakar, maybe korang boleh betulkan. Ini apa yang aku baca dan aku dengar orang bercerita. Bila kita minta kat ChatGPT ni, ChatGPT ni tolong kita untuk cari dekat mana benda tu boleh dapat. Ataupun kalau kita nak design, dia gunakan, sebab dalam ChatGPT tu sendiri ada beribu. Cakap tadi, ada beribu apps, ada beribu sumber, ada beribu berjuta sebenarnya, bukan beribu, berjuta sumber yang dia boleh dapatkan. So bila kita keluarkan command atau instruction, dia tahu nak bawa benda tu ke mana. So itu kelebihannya. Dan sebenarnya kita pun boleh, kalau kita tak nak gunakan ChatGPT, kita direct buat tu. Tapi kita ambil contoh design lah. Kita tak boleh nak fikir nak dapat. Kita boleh fikir macam memang kita bagi arahan kat ChatGPT, kita nak design macam ni, masukkan ni, bagi style apa semua. Kita boleh cakap, sebab kita cakap senang lah, cuba buat. Nak buat, kau nak keluarkan on the design yang bersih dan dalam masa tak sampai 3 minit, maksimum 5 minit lah. Kalau traffic jam sangat pun 5 minit memang tak boleh dapat mungkin. Sebab kita pun pernah pakai designer kan before. Betul. Ni kan. Kalau minta pagi, paling laju tengah hari. Sebab bukan masalah dia slow ke apa. Memang itulah lumrah dia. Lumrah designer memang itulah lumrah dia. Takkan kau nak minta, aku nak macam ni 5 minit aku tahu aku dah siap. Gila memang tak. Sebab betul macam kau cakap, Kate pun sebenarnya dah minta aku designkan baju untuk podcast iklan. Korang nanti kan, kita orang ada t-shirt, kita keluarkan t-shirt, korang beli. Kita orang dah ada buyer pertama, Amy Mak Piah, dia cakap dia nak beli tadi. Saya dia cakap murah baju tu. Murah. Korang kena beli. So kita nak cerita pasal baju tu. Kate dah cakap aku rasa daripada bulan 11 kot, 11-12, dia dah cakap kita nak kena try lah buat design baju apa semua, yang kita keluarkan baju apa semua. Cakap nanti aku come out with a design, aku pun tunjuk ke dia. Hampir 3 bulan, dah hampir masuk 4 bulan, dah masuk 5 bulan, satu design baru aku tak bagi kat dia. Setiap kali dia tanya aku mana design, aku cakap aku tak dapat idea. Dia tanya aku, cakap aku belum dapat idea. Idea tak sampai. Dan aku sambung. Dan aku tak ingat raya ke berapa lah. Tapi di hari raya. Raya pertama. Raya pertama. Malam raya kedua. Raya kedua kot. Bukan raya pertama lah. Tiba-tiba dia bagi aku tak berapa puluh design. Dah aku pula rasa nak tumbuk kan. Aku rasa raya kedua raya pertama aku beraya balik lambat, semua dah tidur. Raya kedua tak ada benda sangat malam tu aku nak buat. So aku bagi satu. Ni okey, satu. Aku cakap banyak pula. Tapi aku dah tahulah dia guna apa. Dan design tu dan aku rasa design tu, kalau kata aku nak buat, aku sebagai orang yang tak ada basic design, tak ada basic apa-apa, tak belajar apa-apa kan, aku tak mungkin boleh come out design macam tu. So dia boleh come out design. Korang nak tahu design tu gempak macam mana, korang pun sebenarnya ada masalah bila ada banyak ni. Kita nak pilih mana satu lah sekarang ni bukan setakat nak beli design baju. Dan kita sekarang ni dah decide nak tukar design podcast ni sendiri pun kita nak tukar dah. Itulah cakap memudahkan. Memudahkan. So tapi ada juga orang yang cakap aku bila baca kan,
Dia kata ChatGPT ni dah, bila kita gunakan GPT ni kita dah mendedahkan maklumat kita. Contoh macam gambar family, kita dah dedahkan gambar family. Tapi bila aku fikir balik, gambar family lah, kita ambil contoh kalau kita nak cakap gambar family, kalau kau tak masuk kat ChatGPT pun, kau masuk dekat IG ataupun Facebook, sama juga, kau dedahkan juga. Tapi kau janganlah kau sampai dekat ChatGPT tu kau beritahu nombor IC kau berapa. Benda-benda details setakat ni aku tak ada masukkan lagi kat ChatGPT. Belum, dia tak pernah minta lagi. Dan dia pun tak pernah minta apa-apa daripada aku. Tak pernah. Minta apa-apa daripada dia minta are you confirm to subscribe? Are you satisfied with the design? You want me tapi macam aku akan satu lagi, ChatGPT ni dia friendly user. Kita tak payah nak gunakan, sebab sebelum ChatGPT ni aku ada gunakan juga satu apps untuk design pun sama, kita gunakan command. So aku kena masukkan command apa gambar aku nak, so dia akan tapi command tu kena proper, kena professional. Kindly design semua kan. So kena betul-betul detail. Tapi dengan ChatGPT ni aku boleh cakap bahasa macam aku tengah message, macam kita ni sihat mesej lah. Aku cakap kau buat ni jap, buatkan satu design ni, letak gambar ni nampak gempak sikit udah kasi. Lepas tu bila dia dah bagi kau tukar ni sikit, tukar ni sikit, macam tu je ayat dia. Yang ni kau tukar color. So aku cakap friendly dia, kita cakap Melayu dan Melayu pasar tau. Melayu pasar. Siap short form lagi. Dan tadi pun baru aku buktikan dengan aku cakap aku typo. Aku saja typo. Aku saja je typo tu. Tak, typo memang banyak kali dah aku buat. Okey. Tapi dia boleh baca. Dia boleh tahu apa yang kita nak. Sebab kalau kau nak tahu, aku buat Ghibli tu kan, aku tak tahu apa eja dia macam mana. Pada permulaan dia. Lepas tu aku eja dia lebih kurang. Memang salah lah ejaan aku tu. Lepas tu dia dah siapkan gambar tu, dia tulis bawah this is your gambar yang ejaan yang betul, baru aku tahu. Tapi datang masa tu raya adik aku, kau buat kat ChatGPT, aku pun buat ni. Lepas tu dia tulis apa, kau tukar gambar ni jadi gambar kartun. Sama je jadi. Sama je sebab itulah sebab dia friendly. Tapi kalau kau nak betul-betul yang detail, kau kena beritahu. Macam aku ada cakap, aku ada kawan aku minta design untuk dia punya business. Specifically dia cakap dia nak benda tu warna apa, dia nak ada apa dekat luar. Info apa yang kau nak. Kau dia beritahu je lah, dekat luar ni kau letak ni sebagai perhiasan apa semua. So benda tu memang keluar. Dan bagi aku personally, aku rasa ChatGPT ni memudahkan. Dia amat-amat memudahkan. Dia menjimatkan masa sebenarnya. Menjimatkan masa. Tapi everything akan ada dia punya pro and con. So kita nak share, nak juga berbincang, betul ke breach of data kita kalau AI ni, kalau kita gunakan ChatGPT? Aku tak belajar IT. Aku tak sure. Kita ada subjek IT je dulu. Senam aku tahu ada subjek IT. Memang ada. Memang ada. Kena buat website. So aku tak adalah terlalu tahu sangat, dan aku pun tak berapa minat IT sangat pun, terus terang aku cakap. Tapi apa melalui aku punya, yang aku faham aku faham, kita dah dedahkan banyak maklumat kita. Kalau bukan pasal ChatGPT pun kan, dekat social media, kita punya birthday, kita duduk kat mana, kita kerja kat mana dulu, kita sekolah kat mana, kita kerja before ni. Kalau kita ada 5 kerja, 5 tulis kat dalam tu kan, contohnya kan. So itulah. Tapi aku rasa kita in fact dekat social media kadang-kadang kalau macam Facebook tu, siapa kita tunjuk, siapa kita punya adik-beradik, family members pun ada. Ya, aku ada buat adik-beradik aku siapa, lagi wife, married to apa semua. Itu aku rasa itu lagi directly kita mendedahkan. Cuma kalau kata ChatGPT ni akan tahu disebabkan oleh kita. Sebab kita yang beritahu siapa kita punya wife, apa semua. Dan jangan terkejut lah kalau contoh nama Kurt, aku tag nama penuh Kurt, aku cakap siapa isteri beliau,
kemungkinan maybe boleh detect apa semua, sebab diorang akan search engine diorang agak besar, bukan agak besar, memang sangat besar, memang gila babi punya besar, so boleh dapat je benda tu. So lagi satu, kita hidup di zaman IT ni tau, kan, semua benda kau just imagine lah dengan kau punya email, kau cakap lah kau register Touch 'n Go pun kena masuk detail, Betul kan. Kau register apa sekalipun lah. Lepas tu Shopee pun dah kena KYC, know your client, kan. Itu siap alamat rumah IC, apa kat situ, nombor IC apa semua, kan. So bagi aku, kita dah kan pun. So is just another thing je sebenarnya ChatGPT ni. Tapi bukanlah maksudnya tak risau langsung. Bukanlah maksud tak risau langsung, tapi kita dah hidup kat zaman macam tu tau. Kita dah hidup kat zaman macam tu. So kalau kita nak katakan, kalau aku nak berhubung dengan Nas melalui email, itu adalah zaman yang moden, contohlah. Tapi aku tak nak gunakan email sebab aku takut aku terpaksa bagi post surat dekat Nas. So dia jadi tak ni lah, kan. Tak relevan lah. Tak relevan lah. So everything, semua orang pun menggunakan tu. Tapi aku tak cakap benda ni tak ada keburukan lah, sebab kita ada tengok yang orang buat video orang buat video gambar kita tu, gambar anak dia, video anak dia tengah video call dia, kan, tengah video call dia, minta duit kat bapak dia sebab nak balik, tak ada tambang, nak kena naik flight. Aku rasa mungkin kat overseas ataupun Sabah Sarawak, tak sure lah, kena naik flight tapi duit tak ada. Bapak dia nak minta bapak dia transfer. So memang gambar anak dia betul dan bercakap, suara pun apa semua. Tapi tiba-tiba anak dia sampai rumah, kan. So kita risau benda-benda macam tu, ya jugalah. Tapi itu kepada scammer yang buat macam tu. Tapi aku rasa banyak kebaikan yang lain lah. Itu aku cakap, awal tadi aku cakap, mana-mana benda yang penting bagi kita, kalau kau rasa benda tu sangat privacy bagi kau, tak boleh nak dedahkan, janganlah korang. Sebab kita faham bila maybe aku rasa ChatGPT ni dalam lagi berapa, aku rasa tak sampai setahun lah, in a few months dia akan menjadi benda yang penting bagi kebanyakan orang. Mungkin tak bagi semua orang lah, dia tak mungkin sepenting IG ataupun any social media, WhatsApp, sebab ChatGPT ni untuk bekerja. Memang orang gunakan untuk, ada orang gunakan untuk hiburan, untuk buat gambar apa semua, tapi normally orang gunakan untuk kerja, dan penggunaan tu akan meluas. So korang kena hati-hati dengan korang punya privacy lah. Contohlah kita ambil lah nombor IC ke apa semua, janganlah, sebab anything yang korang masuk dalam ChatGPT tu, aku rasa, dan tak silap aku, dia orang memorize. Bukan memorize, dia orang masuk dalam dia ada data lah. Dia orang ada data. So macam korang command nakkan design lebih kurang macam ni, korang dah request, so keluar. Maybe dalam 5-6 bulan lagi ada orang request benda yang sama, lebih kurang sama. So bila dia tracking lah lebih kurang sama, maybe itu akan keluar. So kalau katalah yang ada berkahwin ke, anak ke, saudara mara ke, adik-beradik, nak edit gambar, kita ambil contoh edit gambar. Kalau ahli keluarga korang tu bertudung lah, berhijab kan, tutup aurat, korang janganlah pula masuk dalam ChatGPT tu, tolong editkan gambar dia ni jadi macam ni, tapi gambar dia yang free hair, yang tak bertudung. So siapa yang salah? Walaupun korang tak dedahkan dekat social media, kita tak masuk, tapi benda-benda tu lah. Kena hati-hatilah, sebab tu apa yang korang nak janganlah gunakan ChatGPT ni betul-betul sebagai hiburan sangat. Memang ChatGPT ni sangat menghiburkan bagi aku. Sebab kita share aku bila dalam beberapa malam yang lepas, bila aku gunakan ChatGPT ni, ada buat design apa semua, aku fikir kenapa ChatGPT ni power sangat. Lepas tu aku tanya dia, kenapa dia power sangat. Tapi adalah ayat merendah diri dia, aku rasa nak tumbuk je phone aku sendiri. Kenangkan tak habis bayar lagi dengan Maxi, saya ada balance lagi beberapa bulan, aku tak tumbuk. Lepas tu aku try dia dengan satu soalan yang sebenarnya sampai sekarang tak ada orang boleh bagi jawapan yang tepat. Bukan tak ada orang boleh jawapan tepat, orang ada bagi jawapan, tapi banyak version lah jawapan. Jawapan mengukuhkan jawapan dia tu tak kuat bagi aku. Aku tanya dia satu teka-teki dekat ChatGPT, korang pun boleh try lepas ni kalau korang nak try. Aku tanya dia, mana dulu, ayam ke telur?
So mula-mula dia bagi jawapan kat aku, dia bagi 3 jawapan. 3 jawapan ada 2 tapi daripada skop yang berbeza. Satu jawapan ayam dulu, satu jawapan telur dulu. Telur dia bagi sebab apa, ayam sebab apa, daripada skop apa, skop agama, skop sains, skop logik apa semua. Lepas aku cakap, tak nak, aku nak satu jawapan daripada kau. Apa yang kau yakin, telur atau ayam? So jawapan ni ayam. So, aku tanya, kenapa ayam? Dia kata, Allah boleh menciptakan ayam begitu saja tanpa menciptakan telur. Sama macam Allah menciptakan Nabi Adam dan Nabi Hawa. So aku pun takkan aku nak betah lagi kan. Aku pun dah masuk bab agama pula ni. Agama. Aku pun cakap, okay, kau power. Tapi aku tanya lepas tu, okay, ayam yang diciptakan yang pertama tu seekor ke 2 ekor? Ayam dicipta berpasangan. Okay, ChatGPT memang power. Aku dah tak boleh nak betah lah sebab yang lain ni bagi jawapan-jawapan telur dulu. Sebab ni aku cakap, mana ke telur kena ada ayam. Tak ada orang lagi yang bagi jawapan kat aku sebab Allah dah nak ciptakan ayam betul, dulu. logik. Jawapan dia logik lah. Kau nak lawan apa? So jawapan dia macam tu. So dia memang, aku tak tahu mana dia dapatkan sumber jawapan tu. Maksudnya ada orang yang jawab macam tu sebab tu dia dapatkan jawapan. Yelah, ada data yang macam tu lah. Right. So nak cakap dia punya tu. Tapi satu lagi yang merisaukan aku bila aku ada berbual dengan orang pasal benda ni, dia kata apa yang kita risaukan satu hari nanti lagi berapa tahun. Contohlah kita ambil, aku borak dengan member aku dan aku pun ada borak dengan kau tadi. Kita ambil tugas sebagai designer. Kita ambil contoh designer ya. Selalu kita design gambar. Aku risau designer ni lama nanti dia tak ada kerja dah. Dah. Sebab dah diambil alih oleh ChatGPT, artificial intelligence, tak tahulah digunakan source apa untuk buatkan tu. Dan design yang dihasilkan tu pun bagi aku, kalau disuruh aku bayar design tu. Memang aku bayar lah bulan-bulan kan. So okey lah. Itu sebab kita risau. Dan ada certain benda lain pun yang aku rasa aku risau. Makin lama makin diorang punya akan hilang. Macam designer apa-apa. Yalah, betul. Kalau kita nampak ya betul, ada kemungkinan, tapi daripada aku punya pendapat masing-masing, pendapat aku sendirilah, kalau kerja yang biasa-biasa, yang bukan terlalu sangat-sangat official, mungkin dia akan gunakan ChatGPT lah buat masa sekarang. Aku tak tahu in future kalau ChatGPT ni dia mungkin akan enhance juga dia punya ni kan, apa semua kan. Tapi kalau job-job yang macam yang skala besar apa semua masih menggunakan orang lah. Tapi designer pun banyak skop sebenarnya. Dalam design, as a designer pun dia banyak skop. So banyak cabang yang dia boleh buat. Cuma kita risau yang kalau kita ambil skop daripada designer lah, kita tahu banyak lagi pekerjaan akan ter-effect. Designer yang gempak-gempak, yang boleh buat lagi gempak tu mungkin tak ter-effect sangat sebab ChatGPT ni pun tak adalah power sangat. Tak ada lagi lebih sebab ada member minta tolong buatkan pantun raya. Bersepah betul punya pantun. Betul pantunnya. Bersepah. Dia malas nak buat sebab dia tengok design poster tu keluar daripada ChatGPT, dia pantun pun dia nak buat. Bersepah. ChatGPT pun tak ada pandai sangat, tapi tu aku cakap, kalau dia skop designer yang macam designer kecil-kecil yang biasa-biasa yang ambil satu design RM50, satu design RM1, memang kecil-kecilan ni kan, nak gunakan apa dia orang punya kepakaran yang ada, nak cek duit tambahan. Yang tu yang kita akan risau. Okey, bagi aku dia kalau kita dua-dua ni designer, kita buat kerja-kerja yang macam tu, ChatGPT ni kita punya kompetitor baru. Ya, betul. Kita kena step up lah. Dia adalah kita punya kompetitor baru. So kita terpaksa think something yang lebih gempak ke mungkin. Betul. Kan? Ataupun kita kena fight daripada segi harga ke mungkin. Kan, apa semua. So bagi aku dia kompetitor lah. Dia macam kompetitor baru kalau kita designer dua-dua. Kan? Tapi ada je benda yang aku rasa komputer ni tak boleh buat. Ada je banyak. Ada je komputer ni tak boleh buat. Dan
aku rasa resources daripada segi manpower as a manusia tu masih diperlukan. Betul. Ada yang cakap ada certain kerjaan ataupun ada certain benda memang masih lagi memerlukan human touch. In fact macam bila dia cakap macam tu, aku terfikir, adakah pekerjaan kita sebagai peronan takaful ni satu hari nanti akan terjejas? Tapi bila aku fikir balik, in fact kita punya big boss Wan Zani pun pernah cakap, maju macam mana sekalipun, penasihat takaful, penasihat insurans ni perlukan human touch. Perlukan human touch sebab susah untuk ni apa semua, tapi sebab only human boleh deal. Only human yang faham human punya. So kita ada satu kelebihan yang kita boleh deal something. Kita boleh deal secara inilah negotiation. Kalau dia kata dia bagi harga foto wall tu 1,500, kita boleh nego, boleh dapat 1,300. ChatGPT tak tentu lagi boleh nego. Tak boleh. Harga itu je harga dia. 1,500 lah. Kita kalau dapat 1,300, kita minta 1,200 dulu. Dapat 1,300. Tapi yang dah lupa dah. Human hilang touch, kerja. Hilang kerja. Human touch hilang kerja. Diperlukan, masih diperlukan. Aku dah blank lah. Aku dah susun dah apa aku nak cakap tadi. Tak apa, nanti aku ingat aku cakap balik lah. Tapi aku rasa banyak sektor buat masa sekarang, buat masa hari ni tak terkesan lah. In fact kalau kau ingat betul-betul Nas, dulu kita tak ada internet langsung lah. Dulu kat Malaysia ni lambat sikit lah. Aku rasa ujung 90-an kot baru ada kan. Pada masa tu pun diorang dah cakap dah, orang-orang dewasa masa tu, kita budak lagi lah masa tu, diorang pun dah cakap benda ni akan menggantikan kita lah apa semua. Tapi until now kita masih memerlukan manusia. Okay, aku dah dapat dah apa yang aku nak cakap tadi. Aku nak cerita. Sama juga masa aku bincang itu, dia kata satu hari nanti AI, bukan ChatGPT tau, kita tak cakap pasal ChatGPT spesifik, kita sebut pasal AI, Artificial Intelligence ni akan take over human punya pekerjaan. Sebab dia kata dekat China sekarang tengah membangunkan, aku rasa dah ada pun, cuma tak masuk Malaysia lagi, robot yang menyerupai manusia sebiji sentuhan kulit ada apa semua. Kau boleh beli robot tu jadi kau punya maid, boleh jadi kau punya, dia boleh jadi maid, dia boleh jadi nak jaga kalau sakit lah. Kau ada orang tua sakit, dia boleh jadi penjaga personal. Dia boleh kemas rumah, dia boleh jadi tukang masak, dia boleh jadi tukang kebun dengan hanya satu robot. Kalau manusia kita faham kerja berapa jam kena rehat kejap. Robot mungkin ada few hours, lepas tu kita charge je. Maybe lah, aku tak tahu, aku tak ada robot lah apa semua. So maksudnya kat situ kerjaan maid akan terganggu. Sebab dia kata okay, robot tu maybe kita akan kena beli. Tapi kita bayar maid tu maybe every month. Maid sekarang berapa maid 2,000 ke? 2,000 lebih. Setahun berapa? 24,000. Kita dah habis dekat berapa? 24,000. Maybe robot tu, robot takkan lama sangat sampai beratus ribu kan. Beratus ribu baik kita beli kereta. Tak sure lah. Tak sure, tapi mungkin boleh apply loan ke? Maybe ada apply loan kan. Kita tak tahu apa semua kan. So maid akan terjejas. Caretaker jaga, kalau kata yang boleh jaga, kita ada parents yang sakit, tua, terlantar, sebelum ni maybe kita panggil nurse ke penjaga peribadi. Dah tak ada kerja. Apa lagi, tukang masak. Sebab aku tengok ada certain restoran, bukan kat Malaysia, maybe kat Malaysia tak ada lagi, dekat overseas dia bukan pakai robot, tapi dia dah buat nasi goreng tu pun tak ada orang yang campak barang je. So dia gunakan benda tu buat sendiri. So maksudnya daripada kitchen tu ada dalam 7-8 orang, maybe dia dah kecilkan jadi 2 orang je untuk prepare. So itulah kita risau, adakah betul-betul AI ni, bukan ChatGPT saja, AI Artificial Intelligence ni akan take over. Adakah satu hari nanti kita akan jadi macam Terminator punya bandar? Kita tak tahu. Aku tak sure lah, tapi aku punya personal opinion, dia boleh buat robot apa, boleh jaga orang tua ke, jaga budak ke, jaga diri kita ke, apa benda kan. Dia boleh jadi tukang masak, dia boleh kemas rumah, apa semua. Mungkin dia boleh jadi peneman hidup borak yang kita ke apa ke kan. Dia sangat menghibur kan. Kalau borak kan dia sangat menghibur. Tapi kita tetap perlukan satu benda ni. Kita perlukan satu benda ni, manusia yang ada soul. Bagi aku lah, aku tak sure lah kan macam kau.
Macam aku, kita okey nak jaga, katalah kita yang tua nanti, kita tua nak jaga kita. Adakah dia ada soul, dia ada perasaan kalau dia tekan macam ni sakit lebih ke apa semua? Aku tak yakin sampai ke tahap dia boleh ada perasaan macam tu lah. Kan? Dia akan buat kerja dia lah. Kalau apa yang dia dah diprogramkan apa yang dah diprogramkan lah. Kan? Benda tu. Kan? So tetap kena ada soul lah. Dan macam aku cakap tadi, kita as a human, kalau kita kena rasa itu kompetitor kita dan kita kena buat better lah. Kita kena level up kan, apa benda semua, knowledge lah, knowledge, kita punya service apa semua. So kita kena buat benda-benda tu lah semua kan. Dan benda ni sebenarnya dia boleh jadikan bantuan sahajalah. Bantuan saja. Membantu. Dia korang maybe boleh gunakan kalau katalah ChatGPT ataupun any AI punya source untuk membantu korang level up korang punya diri sendiri. Macam kita orang dekat sini, kita ambil skop podcast kita orang, memang dia banyak membantulah. Aku rasa in future, sebab kita orang lambat guna, kita orang baru-baru je. Untuk personally dia dah start guna, aku pun dulu ada juga guna-guna sikit. Tapi bila lately ni kita banyak gunakan AI, ChatGPT apa semua, dah aku rasa banyak membantu jadi cepat. Apa yang kita nak kita boleh dapat on the spot apa semua. At least kita boleh try bagi lagi bagus dekat kita orang punya hasil kerja lah. So korang pun sama, in fact pun ramai dulu cakap, in fact kita punya big boss pun pernah cakap, kita kena level up, sentiasa level up kita punya diri. Kalau kau tak level up, kita terpaksa korang akan ketinggalan lah. Betul. Macam aku Nas, aku gunakan ChatGPT ni, aku tak pernah berpuas hati 100% dengan apa yang dia bagi. Contohnya ayat-ayat kan, ayat-ayat kadang-kadang ada dalam WhatsApp tu aku bagi, sebenarnya daripada ChatGPT. Patut lah nampak ayat robot tak, dia nampak macam ayat robot, tapi bila dia keluar jati diri tak ada. Aku tak puas hati, tapi apa tahu, idea. Dia bagi idea dan aku kembangkan daripada idea tu. At last aku kena type sendiri juga sebenarnya. Aku kena guna ayat aku sendiri. Contoh macam pantun ni, gaya lah. Aku bagi contoh lah pantun. Dia keluar pantun, yang belakang tu nombor baris pertama, pembayang pertama dengan yang tu tak sama huruf dia. Aku cakap ni pantun apa, tapi dia bagi aku idea tau. Dia bagi aku idea bawah, lepas tu atas tu aku buat sendiri. Nama baikkan tu kita buat sendiri lah. Aku buat sendiri. So tak adalah perfect sangat kan. Dia membantu tapi tak adalah perfect sangat. Sebab mungkin bagi kau atau bagi aku sama je. Problem kita nak dapatkan first idea tu dulu. Kita nak dapatkan yang raw tu dulu. Apa yang kita nak pecahkan, dah dapat tu, sama macam design. Kita dah dapat satu design, baru kita tahu kita nak pecahkan macam mana, kita nak buat macam mana, apa semua kan. So sama juga macam pantun. Masa mula-mula dapat pantun tu, dia WhatsApp ke aku untuk masukkan dalam poster. Aku ingat kan, akan pantun ni dia bagi aku apa teruk benar dia ni pantun kan. Sebab dia ni okey pantun ke apa semua dia okey, kenapa teruk macam level-level aku je pantun ni. Patutnya ini yang tak okey daripada ChatGPT, lepas tu dia bagi yang okey apa semua. Yang itu aku kena otak sendiri. Tapi raw idea tu daripada yang dia bagi yang teruk tu. Betul lah. Kan? So itulah aku cakap, kita tak boleh, korang pun tak boleh nak rely 100%. Katakan korang kata apa, contoh nak ajar anak macam mana kan, nak ajar anak, korang ambil idea dari situ, korang guna bulat-bulat. Dia tetap kena ada soul yang kita as a parent ke apa kan, kena bagi cara macam tu kan. Jangan kita nak pakai follow 100% je kat situ kan. Aku rasa AI ni, kita boleh cakap AI ni kita kena jangan jadikan AI ataupun ChatGPT ataupun any lah yang source AI ni, artificial intelligence yang boleh membantu. Kau tak boleh jadikan benda ni sebagai korang punya tempat bergantung harap. So kau kena jadikan benda-benda macam ni memudahkan kerja je. Memudahkan kerja. Mencepatkan kerja. Jangan rely kat situ. Macam cakap, tak apa, anything nanti ChatGPT boleh settlekan. AI boleh settlekan. Tu Apple namanya. Memang dia boleh memudahkan, tapi as a human, bukanlah aku ni perfectionist sangat, tak pun. Tapi aku still tak puas hati. Kan? Aku boleh tukar-tukar lah. Tapi aku sekarang ni sebenarnya dah dalam kad aku lah. Dalam kad aku ada tengah tak beli lagi. Tengah tunggu kad sebab ada banyak buku tak habis baca lagi.
ada buku tu penggunaan ChatGPT in business. Kan? Aku memang nak sangat buku tu kan, tapi aku kena habiskan beberapa buku yang aku tak habis baca lagi. Baru aku beli, sebab kalau tak ada yang muncung di rumah. Belilah. Beli bagi aku baca dulu. Kan? Sebab sekarang ni dia sebab banyak buku tak baca dah. Tu yang muncungnya dia kan. Betul-betul lah, kan penuh pula rumah tu kan. Tapi beli PDF punya version lah. Tak nak, aku tak suka. Tak suka. Boleh aku baca juga jurnal-jurnal ni apa semua kan, tapi tak boleh lah, aku kena buku lah. So daripada situ nanti boleh explore banyak, sebab sebenarnya aku pun sebenarnya setakat yang simple-simple setakat ni tahulah guna kan. Tapi mungkin dia ada advance lagi ke apa kan, apa semua. So aku kena belajar lagi sama lah, macam bila design tu Kate tanya aku asal design semua lebih kurang sama. Aku tahu satu keyword ni je, aku tak belajar lagi keyword lain. So semua design aku letak keyword yang sama, so memang akan keluar lebih kurang sama lah. Tapi kena explore lah. So nak gunakan ChatGPT ni pun tak boleh korang noob sangat. Korang kena ada ilmu sikit, tahu macam mana nak pakai, dan bukannya senang-senang je nak pakai, kena tahu sikit benda apa semua. Macam ChatGPT ni, dia membantu je hidup, dia bukannya tempat korang bergantung harap. Ya, betul. Dia tolong memudahkan sikit je apa yang susah tu. Right. Tapi aku cakap dengan korang, jangan ambil 100% daripada dia. Nak lagi kalau pakai ayat ke kan, apa semua kan, janganlah, tolong lah. Teruk sangat bunyinya. Betul. In fact, ucapan raya yang aku hantar dekat pelanggan-pelanggan pun, aku tolong ciptakan satu ucapan raya daripada seorang penasihat takaful kepada pelanggannya. Dia bagi, tapi aku cakap lagi, jahanam si ayat ni. Aku copy, aku buang sikit, aku tambah sikit, takut klien tak percaya ni betul ke bagi. Ini dah macam iklan Pro2 ni ucapan aku ni kan. So kita ada adjustment. So itulah aku cakap, dunia dah makin maju. Kita dah sentuh banyak kali dalam episod-episod sebelum ni, revolusi masa, zaman dah berbeza. So korang tak boleh nak ketinggalan, dan benda yang tengah ongoing ataupun tengah trending, korang kena follow juga lah. Sebenarnya memang kena follow. Aku dulu bukanlah nak kata dulu sangat, before this aku tak berapa follow sangat. So tak suka sangat. Aku tak suka sangat perubahan ni. Memang aku tak suka nak lagi bab IT. Benda ni semua relate dengan IT lah kan, apa semua. Aku bukannya suka sangat. Kan, tapi tak nak kena terpaksa juga. Kalau kan, kita orang tak follow, kata teruskan dengan pendirian, tak nak katalah teknologi ni semua propaganda negara-negara lain untuk jatuhkan ini. Tak apalah, korang boleh teruskan lah dengan korang pendirian. Tapi kita orang rasa kalau kita orang tak cope dengan perubahan ni, kita orang akan ketinggalan. Sebab ada family yang nak ditanggung apa semua. So takkan disebabkan tu kita nak ni. So kita kena cope juga. Tapi sama juga kita tahu batas kita. Jangan sampai korang nak set satu password, korang minta kat ChatGPT. Jangan sampai bodoh macam tu kan. Jangan pula tiba-tiba kau cakap tolong ni senarai password saya, tolong ingatkan. Nanti satu hari saya kalau tanya, tolong beritahu balik. Itu dalam phone kau ada note. Kalau itu kau nak tradisional, boleh tulis kat kertas, simpan dalam dompet pun tak apa, tak ada siapa nak marah sebab bahaya. Tapi phone sekarang semua link, tak ada masalah password. Itulah hopefully sama juga ini pendapat masing-masing. Kita raikan pendapat, mana yang tak setuju kita raikan juga pendapat. Kenapa yang tak setuju korang boleh komen lah. Korang boleh komen kenapa korang tak setuju benda ni, kenapa korang ataupun korang ni memang jenis yang belajar IT. Beritahu, mungkin korang cakap sebenarnya benda ni ada benda bahayanya, apa yang bahaya. Kalau korang tak berani, korang tu tak nak komen, korang boleh DM lah. DM boleh, email pun boleh, tak ada masalah. Korang cakap kenapa, sebab kita tak nampak, kita orang yang tak pandai sangat benda ni tak nampak lah kan. Kita tak nampak lagi kemudaratan dia, bahayanya. Bukannya kita orang tak nampak, hopefully tak adalah membahayakan. Sebab ya betul kita risau juga, tapi dalam masa sama kita perlukan juga benda ni untuk kita perlu advance cope dengan benda ni. So tak ada apa lagi rasanya, tak ada. Kita bincangkan. So hopefully
pada yang menggunakan ChatGPT ataupun any AI, gunakan secara berhemah, berpada-pada lah. berpada-pada lah. Right. So ada apa-apa lagi nak cakap? Yang paling penting sekarang ni kan, korang kena subscribe kita orang punya podcast ni. Kalau korang tengah menonton tapi belum subscribe, tekan subscribe. Sebab kita, subscribe itu percuma. So kita jumpa lagi. Sebab aku nak cakap, kalau ChatGPT tak boleh tolong kita orang tambah subscriber kita orang, tak boleh tolong tambah view korang, kita orang. So korang yang boleh tambah. Human juga, manusia, kita masih perlukan manusia. So subscribe itu percuma. So tolonglah ChatGPT korang boleh bayar bulan-bulan, mahal weh. Dah sama dengan harga premium insurans aku sebulan-bulan ni. So sebab subscribe yang lain, subscribe kena bayar. YouTube subscribe tak payah bayar. Itu hari masa raya bapak aku cakap, orang cakap, orang ingat subscribe YouTube tu kena bayar kot. Tak ada, bapak aku pun tahu tak payah bayar. Itu kalau, tapi kita orang tak ada lagi button thanks tu, tak ada lagi kita orang. Kalau button thanks sudah ada, boleh dapat duit kopi RM3 berapa lah satu button tu kan, sekali orang tekan. Tapi kita belum sampai ke situ. So kita perlukan korang yang terus menyokong kita orang. Like, comment, share and subscribe dalam video. So thanks. Kita jumpa lagi dalam episod. Assalamualaikum. Bye-bye.